Hai, salam sejahtera, salam hormat. Saya baru sampai rumah lewat sikit hari ni. Okey, kita sambung topik semalam tentang perubahan masyarakat menyebabkan perubahan kepada sistem pengangkutan. Sekali ombak melanda pantai, sekali pasir berubah. Macam itulah, setiap hari akan ada perubahan di dalam masyarakat. Jadi, kita pergi kepada muka surat 114, Deregulation of Transport. Okey. Deregulation ni maksudnya mengurangkan atau menghapuskan kuasa kerajaan di dalam sesuatu sektor. Ataupun kadang-kadang kita merujuk kepada perubahan undang-undang yang dilakukan. Okey, contohnya perubahan harga minyak, kenaikan harga tol, pengurangan ataupun kenaikan insurans dan juga road tax. Okay. Jadi perubahan undang-undang yang dibuat oleh kerajaan akan sedikit sebanyak memberi kesan kepada masyarakat dan industri. Contohnya, ada transport seperti kereta api. Okey, kerajaan dah privatisekan, swastakan kepada KTM. Jadi di Malaysia ni ada satu syarikat sajalah. Okay. Kalau untuk delivery penghantaran barang, kerajaan buka peluang kepada siapa-siapa saja boleh mendaftar sebagai syarikat penghantaran. Sebab tu ada banyak dia baca tubuh macam cendawan. Okay. Sama juga bila kerajaan membenarkan banyak syarikat bas beroperasi dan sebagainya. Okay, jadi ini kadang-kadang kerajaan buat tu sebab nak memenuhi permintaan yang terlalu banyak. Contohnya permintaan itulah penghantaran barang. Jadi kalau kerajaan nak monopoli ada 4-5 syarikat saja, pening kepala lah. Jadi kerajaan buat undang-undang, siapa nak buat syarikat penghantaran boleh buat. Jadi senang. Okay, itu contohnya. Yang kedua, kita pergi kepada globalization of industry and production. Maksudnya globalization ni, okey, kita ada import export. Kita boleh hantar ke seluruh dunia. Itu maksudnya. Jadi import export ni kadang-kadang adalah kita tak boleh ekspor ke negara tertentu ataupun kita boleh ekspor beberapa peratus sahaja ke negara tertentu. Ini berkaitan dengan politik lah. Jadi perubahan-perubahan politik ni berlaku setiap hari. Kadang-kadang ekspor teks naik, kadang ekspor teks turun dan sebagainya. Jadi bila lebih banyak kita boleh ekspor, mestilah kita ada banyak kapal yang boleh bergerak. Itu contoh, okay? Kapal yang boleh bergerak. Okay. Jadi bila kita boleh ekspor barang dengan lebih banyak, sama jugalah perkhidmatan pengangkutan di darat juga diperlukan dengan banyak seperti lori dan sebagainya. Contoh lain bila berlakunya COVID hari tu. Okey, COVID hari tu. Jadi ada barang tertentu sahaja yang boleh diimport masuk ke dalam Malaysia. Jadi apa jadi kepada sistem pengangkutan? Okey, banyak lori-lori yang rentas sempadan tu macam kena berhenti sekejap. Okey, tapi dalam pada masa yang sama makin banyak kenderaan penghantaran barang, penghantaran makanan dan sebagainya. Okey. Jadi saya rasa itu sahaja. Selain pada itu, contoh lain peningkatan pelajar. Okey, saya cakap dulu bapa saya mungkin tak banyak sangat orang yang belajar, tapi zaman sekarang semua orang dah pergi belajar. Jadi bila pelajar semakin banyak bergerak, apa yang diorang perlukan adalah pengangkutan. Jadi apa yang kerajaan sediakan? Contohnya pengangkutan yang lebih banyak lah, yang lebih selamat dan yang lebih murah. Contohnya diskaun KTM. Kemudian sistem Grab, okay, dan juga bas yang murah. Macam kita dulu ada MyPass kan? Kita ada MyPass. Okay, nanti dalam kelas kita akan cuba fikirlah apa perubahan-perubahan masyarakat lain yang memberi kesan kepada sistem pengangkutan. Okey, alang-alang ada dalam 5 minit lagi ni, saya nak sambung kepada topik seterusnya iaitu topik 5. Topik 5 adalah
transport geography. Transport geography. Okey. Kita ke muka surat 125. Okey. Transport prerequisite. Maksudnya apa yang kita perlukan untuk menjadikan sistem tu sebagai transport, pengangkutan. Okay, jadi apa yang pengangkutan perlukan? Pengangkutan perlukan infrastruktur. Okey, kemudahan. Dia macam facility lah, facility. Okey, kita ada apa? Kita jalan, kita ada jalan kereta api, kita ada pelabuhan, kita ada lapangan terbang. Itu kita panggil infrastruktur. Okey. Kemudian kita mesti ada vehicle lah, kenderaan. Contohnya kita ada truk, kita ada kereta api, kita ada kapal, okay, kita ada kapal terbang, plane. Okey. Dan selepas tu kita mesti ada operation lah, operasi. Maksudnya bekerja. Siapa yang bawa kapal terbang, okay, yang bawa naik turun barang, engineer yang check kapal terbang. Okey, kemudian mestilah kita perlukan duit, okey, untuk beroperasi dan apa-apa barang mesin-mesin yang terlibat lah, okey, untuk penyelenggaraan, maintenance, okey, ataupun untuk masuk barang, kargo, okey, seperti guna forklift dan sebagainya. Okey. So, infrastruktur. Bila kita bercakap tentang infrastruktur, kita kena bercakap tentang jenis pengangkutan itu sendiri. Okay, contohnya kita nak bercakap tentang infrastruktur, infrastruktur apa? Infrastruktur pipeline. Okay, pipeline. Okay. Apa pipeline ada? Okay, ada pipe lah. Ada, mesti ada terminal dia. Kemudian ada dia punya monitoring system. Okey. Kalau kereta api, kita ada apa? Ada rail, ada terminal, kan? Terminal. Okey. Vehicles pula. Okey. Kalau kita nak cakap pasal angkutan udara, ada apa? Ada kapal terbang, ada jet, ada helikopter. Alamak, sini yang suara. Sebelum ini. Okey. Operational. Okay, kita ke muka surat 126. Okey. Kalau tengok gambar rajah ni, dia ada input, processing, output and feedback. Okey. Input ni maksudnya apa maklumat-maklumat yang kita masukkan. Okey, contohnya materials, barang apa, components, label, research and development. Okey. Jadi apa informasi yang kita masukkan. Okay, contohnya bilangan kenderaan, bilangan orang yang menggunakan, okay, berapa kewangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan. Dan processing ni maksudnya kita cuba hubungkaitkanlah semua maklumat-maklumat tu. Kemudian output tu kita nak dapat hasil. Kita nak tengok customer satisfaction. Orang yang guna kenderaan kita tu sistem puas hati ke tak? Contohnya orang yang guna kereta api. Diorang puas hati tak dengan sistem kereta api? Kita buat LRT, MRT dan sebagainya. Kemudian daripada feedback tu lah kita akan buat penambahbaikan. Okay, itu maksud gambar rajah di muka surat 126. Okey. Jadi untuk menjadikan sesuatu topik itu sebagai pengangkutan, kita mesti bincang daripada 3 aspek lah. Okey, daripada segi infrastruktur, daripada segi pengangkutan vehicles, okey, dan juga daripada segi operational, macam mana kita membuat operasi. Jadi itulah kita kata transport. Okey. Untuk video seterusnya esok, kita ke bahagian 5.2, transport and geography. Kita akan bincang apa itu geografi. Okey. Kemudian apa jenis-jenis geografi? Kita ada modern geografi, kita ada economic geografi. Okey, sebenarnya kita akan lebih bincang pada economic geografi lah. Maksudnya keadaan muka bumi, apa jenis aktiviti ekonomi yang dibuat, apa jenis kenderaan yang